أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Yang dihormati pengurusi Masjid Ar-Rahman, seterusnya Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, di kesempatan pada tengah hari ini dapat sama-sama kita berkumpul di dalam rumah Allah sebelum kita menunaikan solat fardu zuhur secara berjemaah. Jadi di kesempatan ini saya akan berkongsikan sedikit banyak berkaitan dengan adab-adab bersama dengan Al-Quran menggunakan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Dan insya-Allah secara tidak langsung kita sudah berada pada bulan Zulqa'dah. Kita pun dah berada di hujung-hujung bulan Zulqa'dah. Jadi sikit sebanyak dia telah membuka ruang kepada kita untuk kita membuat satu persiapan yang besar, iaitulah kita nak menyambut Hari Raya Aidil Adha dan juga ibadah korban. Jadi sebelum kita nak menghadapi peristiwa yang penuh dengan keagungan itu, maka sebagai refleksi ataupun muhasabah, jadi apakah persediaan yang terbaik? Dan di antara yang saya nak kongsikan hari ini iaitulah yang pertama sekali berkaitan dengan hubungan kita dengan Al-Quran. Jadi sejauh mana hubungan kita dengan Al-Quran? Adakah ia semakin banyak dibaca setiap hari ataupun semakin berkurangan? Ataupun kita hanya membacanya ketika pada bulan Ramadan sahaja? Jadi apabila masuk sahaja bulan Syawal, Zulqa'dah, maka momentum itu semakin berkurangan. Maka ia perlu diberi muhasabah kerana Al-Quran itu bukanlah kita kena baca ikut musim. Ia mestilah dibaca secara konsisten, nak menunjukkan sejauh mana hubungan kita dengan Allah, maka Al-Quran itulah di antara perantaraannya. Banyak kita baca Al-Quran, insya-Allah amalan-amalan yang lain akan dimudahkan urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya nak kongsikan berkaitan dengan memperbanyakkan amal kebajikan. Jadi peluang yang ada pada saat dan ketika ini bagi kita yang ada kemampuan untuk nak melakukan ibadah korban khususnya. Jadi kita ambillah peluang pada saat dan ketika ini untuk kita memenuhi ruang-ruang ibadah korban satu bahagian sebagai salah satu kewajipan orang kata apa, nak menunjukkan kemampuan kita, ada sedikit harta yang lebih untuk kita infakkan, untuk kita keluarkan, untuk kita nak menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagaimana kita tahu peristiwa Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihi salam. Jadi apa teks hadis yang saya nak bacakan pada hari ini, iaitu kelebihan Al-Quran dan orang yang berinfak. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
La hasada illa fitnatain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh iri hati. Tidak boleh kita berhasad dengki. Ataupun kita tak boleh ada satu perasaan yang senang. Tak boleh. Sebab kalau kita tengok, maksud hasad dengki itu ialah satu perasaan tidak senang ataupun cemburu apabila sahabat seagama dengan kita dikurniakan kebahagiaan, dikurniakan kenikmatan ataupun dikurniakan sedikit kelebihan, kemudian datang kepada kita satu niat yang tidak baik agar keinginan ataupun nikmat yang dikurniakan oleh Allah kepada mereka itu hilang. Itu maksud hasad dengki. Jadi mudah-mudahan kita yang berada di sini, kita tidaklah ada satu pun masalah hati, iaitu perasaan hasad dengki. Okay, tetapi pada hadis ini dibolehkan untuk kita berhasad dengki. Iaitu yang pertama, kata Nabi SAW, iaitulah rajulun atahullahul Quran. Iaitulah kita boleh nak berhasad dengki kepada seorang lelaki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pengetahuan tentang Al-Quran. Seorang lelaki yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, ataupun seorang lelaki yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ilmu tajwid khusus contohnya, maka kita tak boleh dengki. Ataupun diberikan ilmu suaranya sedap, boleh bertaranum, maka kita boleh dengki. Maksudnya kita boleh untuk nak jadi macam dia. Kita sambung lagi hadis tersebut. Fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa atrafan nahar. Iaitulah lelaki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pengetahuan tentang Al-Quran dan dia amalkan sepanjang malam, maka itu di antara golongan yang pertama. Yang kedua, golongan yang kedua, kata Nabi SAW, yang boleh kita hasad dengki, yang boleh kita perasaan cemburu melihat mereka. Kata Nabi, wa rajulun atahullahu mala. Iaitulah seorang lelaki yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala padanya harta. Fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Iaitulah, kata Nabi, seorang lelaki yang dianugerahkan Allah akan harta, kemudian harta itu dia infakkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Siang dan malam dalam hadis yang disebutkan ini bermaksud dua golongan tadi, ataupun dua golongan lelaki tadi, mereka melakukan amal ibadah itu dengan sekerap yang mungkin, ataupun dengan kekerapan yang sentiasa melakukan amal ibadah. Jadi dalam hadis yang saya bacakan tadi, nak memberi maksud kepada kita bahawa bagaimana golongan yang pertama tadi yang disebut sebagai ahlul Quran ataupun ahli Quran. Apakah mereka? Apakah ciri-ciri yang ada pada ahli Quran ini yang kita kena cemburu? Iaitulah yang pertama sekali, apabila mereka diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala membaca Al-Quran siang dan malam. Tapi yang sebaliknya berlaku pada hari ini, kita lebih banyak membaca WhatsApp daripada membaca Al-Quran. Kalaulah kita terbalikkan, kita memperbanyakkan, kita pegang telefon kita itu untuk membaca Al-Quran lebih banyak daripada kita baca WhatsApp kita, maka itu di antara golongan yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang ni jadi terbaliklah. Kan, golongan yang banyak membaca WhatsApp siang dan malam daripada membaca Al-Quran. Ini pun di antara muhasabah untuk diri saya jugalah. Kan, jadi kita nak ambil peluang pada hari ini, kita nak upgrade agar bacaan Al-Quran itu bukan sekadar kita baca, tetapi kita cuba untuk memahami isi-isi ayat Al-Quran. Lebih baik kita
lebih baik kita baca satu ayat, kita tadabbur, kita fahami isi ayatnya daripada kita baca 2-3 muka surat. Tapi kita tak faham apa yang kita baca. Jadi, cuba untuk kita istiqamah, ambil satu hari satu ayat, satu hari 2 ayat, kita buka terjemahan, kita baca apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak kita fahamkan daripada kata-kata Allah tersebut. Jadi kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allam. Jadi kalau kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pandai baca Quran, hukum tajwidnya tepat, dikurniakan bonus, ada suara yang sedap, maka boleh ajarkan kepada orang yang lain. Jadi kita nak ilmu Al-Quran itu bukan berlega di kalangan kita sahaja. Jadi kita nak ilmu itu sampai kepada masyarakat. Sebab masyarakat di luar sana, mereka ada yang masih lagi tidak mampu untuk membaca Al-Quran dengan baik. Panjang pendeknya, dengung dan sebagainya. Jadi tugas kita yang tahu baca Al-Quran, yang boleh menjaga panjang pendek hukum mat dan sebagainya, maka tanggungjawab itu kita kena balas. Jadi golongan yang kedua, yang pertama tadi golongan Ahlul Quran. Jadi golongan yang kedua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah ciri-cirinya Allah berikan harta kepadanya yang melimpah ruah, tetapi harta itu tidak disimpan. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepadanya kemewahan yang tidak disangka-sangka, dan dia gunakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia infakkan hartanya. Sebab Nabi kata, harta yang kita infakkan itu tidak akan mengurangi sedikit harta yang ada pada kita. Jadi infaklah setakat mana yang kita mampu, sebab dalam harta yang kita ada itu ada bahagian orang lain yang memerlukan. Jadi biarlah kita infak itu secara konsisten. Lebih baik jangan kita masuk bulan Ramadan sahaja kita banyakkan berinfak, tetapi masuk pada bulan-bulan yang lain kita dah lupa apa sahaja peluang yang diberikan pada bulan Ramadan itu. Sepatutnya kita kena teruskan lagi pada bulan-bulan yang seterusnya. Tapi apa yang berlaku sebaliknya, kita hanya melakukannya pada bulan Ramadan sahaja. Jadi itu di antara kesilapan yang berlaku dalam masyarakat kita. Maka kita nak ubah benda tu. Kita nak infak bukan sekadar bulan Ramadan. Keluar saja bulan Ramadan, masih lagi kita teruskan infak kita. Kalau bulan Ramadan kita mampu baca Quran satu hari 1 juzuk, kenapa bulan-bulan yang lain kita tak mampu untuk nak buat sebegitu? Padahal bulan Ramadan ni di antara bulan yang kita disebukkan dengan ibadah. Siang kita berpuasa, malam kita solat tarawih, kemudian sebelum subuh kita sibukkan dengan qiyamul lail. Tapi masih lagi kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membaca Al-Quran. Tapi masuk bulan Syawal, masa yang terluang itu sangat banyak. Kita dah tak disebukkan dengan ibadah puasa. Kita dah tak disebukkan dengan ibadah solat tarawih. Tetapi bacaan Al-Quran kita masih lagi agak berkurangan. Jadi itu sebagai muhasabah lah untuk saya dan juga kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan yang disebutkan oleh Nabi SAW yang kita kena hasad dan yang kita kena cemburu. Bagaimana mereka boleh menginfakkan harta? Ada yang boleh sedekah dan istiqamah setiap subuh, jadi infak satu hari mungkin RM1. Setiap hari konsisten. Kita nak satu amalan itu yang kita buat bukan bersifat berkala. Kita nak melakukan amal ibadah itu yang berterusan, itulah yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi sebagai pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis yang dibacakan tadi, memberi maksud kepada kita bahawa ukuran seseorang itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada dua, iaitu bagi mereka yang memuliakan Al-Quran dan juga bagi mereka yang memperbanyakkan infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Pangkat, jawatan, harta yang kita ada pada kita hari ini itu semuanya bersifat sementara.
Bila-bila sahaja itu semua akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang lebih baik adalah amal ibadah yang kita lakukan itu berterusan. Di dalam hadis itu disebut siang dengan malam, bermaksud kita nak lakukan amal ibadah itu bukan satu tempoh yang tertentu sahaja. Kita nak melakukan amal ibadah itu secara konsisten, secara istiqamah melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ilmu ini mesti kita kena amalkan. Kita semua dah tahu, kita dah belajar, kita dah mengaji. Ilmu yang kita dapat ini mesti perlu diamalkan. Barulah dia akan memberi kesan kepada hati kita. Jadi, apa yang kita boleh tengok, isu-isu semasa yang boleh kita ambil berkaitan dengan Al-Quran ini, tidak lain dan tidak bukan adalah kita melihat masih lagi ramai masyarakat yang berada di luar sana yang tidak mampu untuk membaca Al-Quran dengan baik. Kita tengok hari ini, kalau kita pergi ke masjid, ke surau di sekeliling kita, kalau ada kuliah Al-Quran itu ataupun kuliah tajwid, tidak ramai yang nak sertai. Saya pun tak pastilah sebab apa. Mungkin ustaz pada malam itu dia suruh baca seorang-seorang. Di kuliah Al-Quran ini di antara kuliah yang agak digeruni lah. Sebab tak semua orang mampu. Tapi bagi saya, kita nak belajar, kita kena tolak kita punya sifat malu kita itu, sebab dengan kita berusaha untuk nak memperbaiki bacaan Al-Quran itu, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan permudahkan segala urusan kita. Sebab kita tengok pada hari ini ramai yang boleh baca Al-Quran, tapi tak ramai yang mampu untuk nak jaga hukum hakam yang ada dalam Al-Quran. Khususnya dalam suratul Fatihah yang kita baca dalam solat kita. Adakah kita boleh pastikan yang kita baca surah Al-Fatihah itu, huruf yang kita sebut itu huruf yang tepat? Makhraj yang kita sebut itu adalah makhraj yang tepat, panjang, pendek dan sebagainya. Ataupun bermula dengan contoh Bismillah tu, adakah masih lagi kita baca dengan Bismillah contoh? Kita belajar, Tok Guru aja bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita tertukar. Mungkin sebabkan kita, ialah ilmu yang kita ada, bila kita tak amalkan, takut dia akan berubah. Kita belajar bunyi Bismillah, tapi bila kita baca bunyi Bismillah. Lebih ditakuti, takut apa yang kita baca itu kita bawa dalam solat. Itu yang paling yang kita takut. Makhraj huruf, pastikan huruf itu tidak bertukar di antara huruf yang lain. Contoh Alhamdulillah, jangan tertukar dengan Alham. Pedas dengan ha simpul. Itu pun perkara yang perlu kita tekankan agar bacaan kita itu tepat. Benda-benda yang ialah kita sebaiknya dan sebolehnya kita kena berusaha untuk memperbaiki bacaan. Carilah sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang lebih baik bacaan Al-Fatihahnya, lebih baik bacaan Al-Qurannya, untuk membimbing kita, untuk membantu kita membaca Al-Quran dengan baik. Jadi, cara dia mesti kena cari guru. Mesti kena cari kelas-kelas pengajian. Kalau kita buka TikTok, kita buka YouTube dan sebagainya, banyak ustaz-ustaz yang menawarkan kelas atas talian secara percuma. Jadi tak perlu malulah nak tanya soalan, nak baca depan ustaz dah jadi tak rasa malu, sebab dalam screenan kita secara online ni lebih. Tapi lebih baik cari guru yang bersemuka, kita duduk depan guru, dan juga online itu sekadar nak memperkukuhkan bacaan kita. Sebab Al-Quran ni dia kena talaqi musyafahah. Mesti duduk melihat guru itu membaca, dan murid itu melihat bagaimana guru itu menyebut huruf-huruf, agar kita dapat menyebut huruf dengan tepat. Jadi itulah di antara isu-isu ataupun perkara yang perlu kita titik beratkan berkaitan dengan membaca Al-Quran dengan tidak bertajwid. Jadi yang kedua, isu yang kita boleh ambil berkaitan dengan Al-Quran dan juga infak di jalan Allah Subhanahu wa taala ialah generasi muda. Kita tengok generasi muda pada hari ini yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok anak-anak kita, saya anak-anak masih kecil lagi, dalam fasa-fasa sekolah rendah. Itu pun kita dah nampak mereka lebih meminati game daripada membaca Al-Quran. Kalau main game ni 5 jam, dia tak rasa, maksudnya dia rasa cepat sangat main game 5 jam. Tapi kalau baca Al-Quran 5 minit, dia dah rasa terlalu lama.
Jadi bagaimana proses itu, kita sebagai ibu, kita sebagai ayah, bagaimana cabaran kita pada hari ini untuk kita nak mengajarkan anak-anak kita ini lebih menyukai membaca Al-Quran. Sebab gadget ni pun salah satu zaman. Dan kata Sayyidina Umar, kita nak ajar anak ni pun kena ikut zaman dia. Kita tak boleh nak halang, sebab sejauh mana kita boleh halang daripada anak kita menggunakan gadget. Lambat laun dia akan cuba untuk, ialah mungkin di depan kita dia tak main telefon. Mungkin di dalam bilik dia duduk seorang-seorang, dia kunci pintu, kita tak tahu apa yang dia buat. Jadi kita kena pantau dan cuba kita kena bagi masa untuk anak-anak muda kita ni untuk menggunakan aplikasi media sosial, tapi dalam masa yang sama kita peruntukkan masa untuk membaca Al-Quran. Dan yang paling penting sekali, kita sebagai ibu dan ayah lah kena tunjukkan contoh. Kita lah yang kena duduk dulu, contoh lepas maghrib, tutup TV, tutup semua telefon, kita duduk, kita panggil anak-anak baca Quran. Mula dengan kita dululah. Ni kita panggil anak-anak baca Quran tapi kita main telefon. Abang, kakak main baca Quran, duduk depan ayah ni. Ayah kita main telefon, yang anak-anak baca Quran. Jadi kita tak menunjukkan contoh yang terbaik. Mula dengan kita dulu. Kita duduk, kita baca dulu, kita ajak isteri kita dulu, insya-Allah lama kelamaan mereka akan nampak contoh daripada yang terdekat, daripada ibu dan ayahnya sendiri. InsyaAllah barulah mereka akan rasa seronok. Mereka akan rasa tahu bahawa bila baca Quran ni ada pahalanya, ada ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu isu yang kedua yang kita boleh sama-sama fikirkan. Dan yang ketiga, bagaimana kita nak melihat budaya infak dalam kalangan kita yang semakin berkurangan. Kita tengok pada hari ini sumber-sumber pendapatan daripada masjid dan surau pun agak berkurangan berbanding dengan dulu. Mungkin disebabkan hari ini generasi muda lebih suka untuk QR code lah kot. Jadi kalau kita tengok kiraan Jumaat mingguan pun kutipannya dah semakin berkurangan. Maksudnya bagaimana kita nak menjadikan budaya untuk menginfakkan harta ataupun nak bersedekah ini menjadi satu budaya dalam kalangan masyarakat kita. Kita nak bagi tahu bahawa sedekah ini bukan satu perkara yang biasa-biasa. Ganjaran pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi itu sangat-sangat besar. Tapi kita tak nampak. Kita nak bersedekah ni, kita nak tunggu kita banyak duit dulu baru kita nak bersedekah. Kita nak tunggu kita ada duit baru kita nak bagi. Kita tunggu kita ada duit barulah kita nak bagi dulu, barulah kita nak infak dan sebagainya. Maka kita nak kena ubah benda tu. Kita nak pastikan bahawa sedekah itu tak perlu tunggu kita kaya. Apa yang kita ada, kita bersedekahlah ikut cara kemampuan kita. InsyaAllah Allah itu maha mengetahui. Dan seterusnya, bagaimana kita nak aplikasikan Al-Quran dalam kehidupan kita sebagai perkongsian untuk saya dan juga untuk tuan-tuan. Ambillah masa seketika untuk kita memperbanyakkan bacaan Al-Quran kita. Kita ambillah, kalau kita tadabbur satu ayat satu hari, kita ambillah waktu yang tenang, biasanya sebelum nak masuk waktu solat ataupun selepas daripada kita melakukan solat. Ambillah masa ketika kita buka aplikasi telefon kita, mungkin Al-Quran susah, mungkin jauh dan sebagainya, maka kita gunakan telefon kita. Carilah aplikasi, dan di antara aplikasi yang boleh digunakan yang selalu juga saya guna, dia panggil apa nama dia, Celik Tafsir. Kalau tuan-tuan tengoklah, satu aplikasi yang sangat-sangat mempermudahkan, nama dia Celik Tafsir, tak silap saya lah. Boleh kita tengok, kita cuba untuk memahami ayat yang digunakan pun ayat yang mudah untuk kita fahami. Bahasa Melayunya bahasa yang mudah untuk kita fahami. Kita ambil, kita tadabbur satu hari satu ayat dan kita fahamkan dan kita cuma amalkan dalam kehidupan seharian kita. Apalah, kita istiqamah, kita buat sikit-sikit. Tak dapat satu ayat, mungkin kita cari ayat yang pendek-pendek, kita tadabbur, kemudian kita amal dan kita istiqamah melakukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai penutup untuk hadis yang kita bacakan tadi,
iaitu hadis berkaitan dengan kelebihan Al-Quran dan juga orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini dia nak beritahu kepada kita bahawa kalau kita nak cemburu, kalau kita nak hasad dengki, kita hasad dengkilah kepada dua golongan tadi yang saya sebutkan tadi, iaitu golongan yang pertama, rajulun atahullahul Quran, iaitu lelaki yang diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Quran. Itulah lelaki yang kita boleh hasad dengki, yang kita boleh cemburu. Kita nak jadi macam dia. Bagaimana dia boleh memahami ayat-ayat Al-Quran, dia boleh membaca Al-Quran dengan baik dan sebagainya. Maka yang lebih baik, yang lebih elok adalah kita nak amalkan isi-isi ayat Al-Quran dan kita nak istiqamah melakukan amal ibadah itu sampailah kita meninggal dunia. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, lelaki yang ataupun orang yang boleh kita cemburu, yang kita boleh hasad dengki ialah warajulun atahullahu malan fahuwa yunfiquh, iaitulah seorang lelaki yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala padanya harta, kemudian dia menafkahkan hartanya itu ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia melakukan amal ibadah itu sepanjang masa sampailah dia meninggal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam dua golongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, iaitu bagi orang yang ahli Al-Quran dan juga orang yang menginfakkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sambung sikit lagi satu hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Daripada Abdullah bin Mas'ud, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, maka dia akan mendapat pahala satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali ganda. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Daripada hadis Nabi SAW ini, dia nak memberitahu kepada kita motivasi untuk kita nak memperbanyakkan baca Al-Quran. Cuba kita bayangkan satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kali ganda. Maksudnya kalau kita baca Al-Quran satu muka surat, berapa banyak pahala yang Allah Subhanahu wa taala ganjarkan kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyanna ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala nak beritahu kepada kita bahawa sesiapa yang beramal soleh, amal soleh yang kita buat, apa sahaja puasa kita, baca Al-Quran kita, sedekah kita, daripada seorang lelaki dan perempuan yang soleh, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah Subhanahu wa taala akan permudahkan kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala akan mempercantikkan kehidupannya di dunia. Allah Subhanahu wa taala akan permudahkan segala perjalanan hidupnya di dunia dengan asbab dia melakukan amal soleh. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kata Allah lagi, ingatlah ganjaran pahala yang dilakukan itu Allah Subhanahu wa taala akan bagi lebih daripada apa yang dia buat. Maksudnya dia nak bagi motivasi kepada kita
kita buat amal ibadah itu kita ikhlas buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam masa yang sama kita cuba untuk bermuhasabah. Kita bermuhasabah, kita tengok hari ini kan, kita cuba pejam mata sekejap, kita tengok berapa banyak amal yang kita buat sepanjang hari ini. Sekarang dah masuk pukul 1.10. Sejak daripada pagi tadi kita bangun pagi, berapa banyak amal ibadah yang kita buat, sedekah kita, solat kita, bagaimana kita punya hubungan dengan kawan kita, adakah kita buat perkara yang baik, adakah kita buat perkara yang tidak yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak buat atau ikut apa yang Allah Taala suruh, alhamdulillah, maka muhasabah itu pun di antara salah satu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita sentiasa buat. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang sentiasa bermuhasabah. Orang yang sentiasa merefleksi, lihat, renung sejauh mana hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana hubungan dia dengan manusia, sejauh mana hubungan dia dengan sahabat-sahabat dia. Adakah lebih baik ataupun tidak baik? Kerana itu merupakan salah satu persediaan untuk kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia merupakan satu bekalan. Apabila kita mati nanti, itulah di antara perkara-perkara yang akan kita bawa pergi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi saya kata setakat itu dulu perkongsian pada petang ini. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah dan silap atas kelemahan saya minta ampun dan maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.